Ini semua berdasarkan Baumol candle. So, cikgu punya pembelajaran untuk kali ini dah habis. Ni adalah full tutorial daripada zero ke basic, basic ke advance ke mastery. Maksudnya korang, kalau kau tengok video ni banyak kali kau ulang sampai kau faham, kau dah boleh trade. Terus-terang cikgu cerita, kau dah boleh trade. Cuma kalau korang dapatkan cikgu punya indikator ni, kira bonus untuk korang, lagi mudah untuk korang trade. Itu je cikgu boleh beritahu. Okey, sampai sini saja cikgu punya pembelajaran. Tamat. Okey, cikgu nak ambil kesempatan ni untuk buat ringkasan sesi soal jawab. Okey, ini adalah soal jawab atau Q&A yang biasa cikgu terima, yang cikgu rasa agak penting. Okey, tanpa buang masa kita teruskan. Okey, soalan pertama. Kat sini dah tertulis berapa, dia conteng macam tu. Okey, berapa peratus win rate? Win rate ni maksudnya kemenangan guna cikgu Indi V2 ini. Cikgu Indi V2 ni yang ni lah cikgu punya indikator. Nama dia cikgu Indi V2. V2 version kedua. Okey, so jawapan untuk yang ini, soalan ni biasa cikgu akan terima daripada orang yang kaki guna indikator atau kaki beli indikator. Ini soalan diorang sentiasa tanya cikgu. Bukan pasal apa diorang semua mengadu kat cikgu. Okey, orang lain ada jual indikator diorang. Ada yang beritahu indikator dia, win rate dia adalah 100% kemenangan. Ada yang beritahu 90% kemenangan. Ada yang beritahu 80%, 70% kemenangan. Nah, ini realiti Mana-mana orang pun dia akan cakap dia punya indikator adalah yang terbaik. And then dia punya win rate atau kemenangan dia adalah sangat tinggi. Kau kena terima realiti ini. Pengguna indikator tahulah. Tapi cikgu beritahu korang terus terang ni. Cikgu ni malah nak menipu, jujur. Cikgu Indi V2 indikator ni, dia punya win rate berapa peratus dia? Cikgu beritahu secara jujur. Berapa peratus berapa peratus? Cikgu beritahu secara jujur ni. 0%. Ini adalah jawapan cikgu. Kalau kau tanya lagi sekali, berapa win rate kemenangan guna cikgu Indi V2, cikgu punya indikator ni? Jawapan cikgu adalah 0%. 0%. Cikgu malas nak menipu macam orang lain. Kenapa dia jadi 0%? Kenapa? Dia akan jadi 0% bila kau tak pandai. Bila kau tak pandai guna indikator tersebut. Faham? Bila kau tak pandai guna indikator tu, kau punya win rate akan jadi 0%. Ini jawapan cikgu. Bagilah kau 100 jenis satu indikator, kalau tak reti pakai, tetap 0%. Ini jawapan cikgu. Sebab tu cikgu tak pernah declare cikgu punya indikator ni, win rate dia tinggi. Tak pernah aku nak cakap 100%, 80%, 90%. Tak ada. 0%. Tapi kelebihan korang sekarang ni adalah korang dah pandai. Dah pandai. Cikgu dah ajar. Cikgu dah ajar cara nak guna dia. So, bila dah pandai, korang punya win rate akan semakin meningkat. Faham? Sebab tu, bila apa-apa indikator, korang kena pandai guna indikator tu. Bila dah pandai, bila dah praktis, korang punya win rate, kemenangan korang akan meningkat peratusan. Barulah dia naik jadi 10%, jadi 20%, jadi 50%, 80%, baru dia meningkat win rate diorang. So, untuk soalan pertama, itu adalah jawapan cikgu 0%. 0%
peratus kemenangan. Cikgu punya indikator. Itu jawapan cikgu. Kalau kau tak pandai pakai. Tapi kalau kau dah pandai pakai, jangan cerita pasal win rate. Kau cerita berapa banyak kau boleh dapat USD. Okey, soalan 1 dah settle. Kita pergi pada soalan 2. Bolehkah indikator ini digunakan pada platform MT5? Jawapan dia tak boleh. Ianya hanya untuk MT4 sahaja. Hanya untuk MT4 saja. Ini jawapan pendek, tak ada nak bagi sebab. Okey, yang ketiga. Adakah indikator ini boleh digunakan pada telefon? Tak boleh. Ianya hanya untuk komputer. Komputer, laptop, desktop, laptop, desktop. Okey, cikgu ada Surface, Microsoft Surface. Boleh guna. Surface boleh guna. Microsoft Surface boleh guna. Ingat indikator ni tak boleh guna pada telefon, tapi ianya hanya untuk komputer. Komputer maksudnya laptop, desktop, Microsoft Surface pun boleh juga. Okey, boleh Okey, ni settle. Sorry. Kita keluar pula. Sorry. Sekejap. Kita nak buang ni dulu. Mengganggu nanti. Okey. Yang ini dah settle. Soalan keempat. Indikator ni ada expired ke atau tarikh luput? Jawapannya tidak ada. Selagi ada MT4. Selagi MT4 ni wujud, indikator ni boleh digunakan. Selagi ada MT4. MT4 untuk laptop, desktop, komputer. So, ianya tak ada expired. Kau boleh pakai sampai bila-bila. Tak ada masalah. Sebab tu untung bila kau dapatkan cikgu punya, kau boleh pakai sampai bila. Bila? Bertahun-tahun pun tak ada expired. Okey, yang kat sini. Berapa harga indikator? Macam mana hendak dapatkannya? Okey, soalan yang menarik ni. Okey, untuk harga indikator ni cikgu takkan beritahu dalam video ini. Kalau korang nak tahu, korang kena pergi website. Cikgu ada website. Nanti dekat bawah nanti, cikgu akan tinggalkan. Kau tekanlah dekat description. Kau klik dekat more tu. Cikgu ada tinggalkan link website. Kau pergi baca kat situ. Dekat situ ada harga dia. Dekat situ juga, bila kau bayar, on the spot kau akan terima email. Dekat email tu ada semua link. Untuk macam mana kau nak download, macam mana nak pasang indikator, semuanya ada. Selesai pembayaran, terus check email. Korang check dekat inbox. Kalau tak ada dekat inbox, pergi cari dekat spam. Kalau tak ada dekat inbox, tak ada spam, sila message cikgu. Cikgu akan check. Kalau betul ada buat pembayaran, cikgu akan bagi secara manual, lagi senang. Tapi semuanya automatik. So far tak ada masalah. Okey, berapa harga dia? Tolong check dekat website. Cikgu tak nak beritahu dalam video, bukan pasal apa. Sebab harga indikator ni akan berubah. Akan berubah. Kau tak percaya, kau tanya student lama cikgu pada indikator yang first version indikator, harga memang berubah. Kenapa harga dia berubah? Contoh, ni contoh. Contoh, harga start dengan A. Okey, bila harga dia RMA, A ringgit, dah cukup kuarta. Harga akan berubah. Jadi RMB, B ringgit. Contoh, daripada 100, okey, dah cukup dah kuarta dia. Jadi 200 dah cukup kuarta. Dia akan bertukar jadi 300. So, harga cikgu tak nak beritahu dalam video ni sebab harga akan berubah. So, kalau kau nak dapatkan, cikgu cadang kau dapatkan secepat mungkin. Kalau boleh, hari ni lagi bagus. Jangan kau tengok hari ni harga macam ni, tiba-tiba minggu depan harga berubah, dia naik. Kau jangan marah cikgu. Cikgu dah beritahu awal-awal. Setiap tangga harga ada kuarta dia. Cikgu dah tulis dah, next harga berapa. Terang-terang dah tulis. Jangan nanti harga dah berubah, kau WhatsApp cikgu memang tak layan. Harga dekat situ. Macam mana dapat, cikgu dah beritahu dekat website. So, yang ni pun dah settle.
Okey, soalan terakhir sekali. Cikgu ada grup Telegram. Okey, cikgu ada grup Telegram. Grup general lah. Maksudnya semua orang boleh join. Okey, grup ni nanti cikgu akan letak dekat description. Description. Tu nak tulis. Description. Ni cikgu conteng pakai jari. Tulisan ni cantik gila. Cantik sangat. Description nanti kau pergi klik je. Tak pun kejap lagi kalau cikgu raja, cikgu akan letak cikgu punya QR code lah Telegram kat dalam ni Bukan Telegram je, cikgu akan letak sekali cikgu punya email just in case. Dekat description tu cikgu akan letak email sekali. Just in case korang tak boleh join group Telegram tu, korang boleh email cikgu. Tak ada masalah benda tu. Cuma cikgu tak bagi signal Cikgu tak bagi signal. Cikgu nak korang belajar. Signal tu kemudian. Cikgu ada group Telegram. Yang ini pun dah settle. So far, yang ini antara soalan yang biasa cikgu terima soalan yang penting lah. Just in case kalau korang ada soalan ke apa, korang boleh tulis dekat komen. Tak pun korang boleh email atau Telegram cikgu. Nanti cikgu akan tinggalkan Telegram. Telegram baru kot sebab yang lama tu dah tak pakai dah. Itu PA cikgu tu. Cikgu nak kena kick balik nombor-nombor lama ni. Okay. So far sesi soal jawab dah settle. Apa-apa just contact cikgu. Alright. And then ada juga tertanya kan, nanti tiba-tiba cikgu macam mana nak dapat indikator pula. Korang pergi tekan je dekat bahagian sini, tekan more ni, description. Lepas tu korang boleh nampak ada banyak maklumat sini pasal cikgu punya maksudnya indikator cikgu. Boleh tekan website ni. Ini cara daftar. Yang mana nak support cikgu tu, bolehlah daftar akaun akaun HFM bawah cikgu. Ni cara tukar IB ni saya bagi lagi ni support dia baru happy sikit. Ni grup cikgu. Semoga kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.